Sahabat semua, mari kita nak kenal daun 3 jenis durian yang popular di negara Asia Tenggara. Yang pertama yang tepi ini ialah daun oci, duri hitam yang lebih kecil dan bulat. Yang ini ialah daun durian musang king. Kita lihat dia panjang dan ada lekuk di bahagian belakang. Dan yang ketiga ini adalah pokok daripada daun durian montong. Sudah boleh lihat dia agak tebal dan besar.